Assalamualaikum. Selamat berpuasa tuan-tuan. Kita dah masuk puasa yang ke-13 dah. Pagi ni saya potong rumput dekat homestay. Saya nak tunjuk tuan-tuan dan puan-puan satu mainan terbaru saya lah, untuk Pelegung Farmstay ni. Tengok tuan. Puasa menggigil tangan. Cubalah. InsyaAllah. Nak tunjuk anda satu mainan baru saya untuk Pelegung Farmstay. Okey, ni dia mesin rumput saya yang terbaru. Pakai bateri tuan-tuan, tapi power gila. Kalau tak salah saya beli ni dalam RM70 kot. RM70 ke RM80. Tapi memang tak sampai 100 lah, murah pakai bateri ni mata dia. Dia ada macam-macam mata. Dia ada mata bulat, dia ada mata besi, dia ada mata getah, plastik pun ada. Tapi plastik tu rumput-rumput yang nipis-nipis boleh lah. Kalau rumput-rumput macam yang tebal-tebal tu memang kena pakai mata besi lah. Cuma hati-hatilah hati-hati. Mata besi ni batunya melayang. Ni dia pakai bateri 998 VF. Saya beli dekat platform Orange. Dia bagi 2 bateri. So satu pakai ni boleh tahan dalam sejam. Sambil-sambil tu satu lagi kita cas. Tukar-tukar lah. Ya. Tak tahulah berapa lama boleh tahan mesin rumput ni. Sebab sekarang orang pakai yang petrol kan. Tapi saya malas nak pakai yang petrol tu. Saya pakai yang bateri ni saja. Nanti sekejap lagi saya tunjuk tuan-tuan macam mana saya potong. Power ke tak power. Cuma kelemahan dia, bateri ni berat lah. Dia tak cukup panjang. Saya tinggi, dia tak cukup panjang. Jadi saya kena membongkok kalau nak pegang 2 tangan. So saya pegang sebelah tangan je lah. Sebelah tangan dia lenguh tangan kalau mesin lama-lama. Tu dia bagi charger. Sejam boleh tahan. Okey lah kan. Benda chargeable je. Nanti sekejap lagi saya tunjuk macam mana saya potong. Sebelah tangan ni senyap je. Sebelah tangan je tuan-tuan. Sebelah tangan pegang handphone, sebelah tangan lagi record. Cuma kalau sebelah tangan ni dia tak berapa kemas lah. Nanti saya kena kemaskan lagi. Tapi yang penting function. Saya tak ada jual carilah Saya update je aktiviti saya dekat Farmstay ni. Tapi saya tak ada jual tak ada letak dalam beg kuning, tak ada. Tuan-tuan orang puan nak carilah. Tapi memang function. Kita bukannya full time ambil upah potong rumput, potong untuk laman sendiri. Berapa nak invest yang mahal kan, yang penting function. Okay, itu je, bye.
God, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day, yeah. And thank you for this life, sorry I complain. The ups and the downs, it's just a part of the game. It's a beautiful day, yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day, yeah. Ride through the city, just reflecting on me. While they hating, I'm just keeping it cool. I ain't even tripping, long as money keep flipping and then sticking to me like glue. Before the carjack. Okay, tuan-tuan dan puan, website tadi tu skb.com. Antara portal booking untuk campsite. Kita dah tersenarai dalam skb.com. Jadi siapa-siapa yang nak booking kita punya tapak campsite boleh juga booking melalui website tadi. Semua detail kita dah masukkan dalam skb.com. Jadi saya diperkenalkan kepada SKB ni oleh pakcik saya. Dia perkenalkan dan okay, so far admin dia bagus, membantu kita untuk listing kan, dan dia juga akan tolong kita promote kita punya tapak campsite. Ini salah satu lagi kita punya highlight lah. Selain daripada kami buat studio, kita juga nak highlight kita punya tapak campsite. Ada 3 je tapak campsite saya tu, murah-murah je. Sewa RM50 sehari, depositnya RM10. Tapi anda boleh pakai semua facilities yang kita ada lah. Swimming pool, super duper, surau, ada barbecue pit, ada campfire, ada. Tempat saya tu dalam Dusun Durian. Sungai je tak ada. Kalau ada sungai, tak dapat harga RM50. Saya mahal sikit lah. Tapi ini harga pengenalan. Kita try dulu promote dengan harga RM50 ini. Jadi tuan-tuan puan, siapa-siapa yang nak menginap dalam Dusun Durian. Dusun Durian saya dalam Raya Haji baru berbuah. Sekarang baru berbunga, baru putik baru kan. Nanti dalam Raya Haji baru berbuah. Jadi bolehlah booking melalui skb.com. Kita tengah apply listing dalam booking.com. Booking.com tu saya lebih promote kita punya studio lah. Nanti saya update tuan-tuan dan puan perkembangan Pelagong Farmstay. Okay. Lain-lain tak ada apa-apa, info saya nak update. Nanti tengoklah. Saya bagi link dekat description kalau siapa-siapa nak tengok website skb.com. Okay.